Orang ini dia daripada parti aku, terutamanya parti politik lah. Kesetiaan dan sikap berlepas diri bergantung kau parti apa. Dan jangan terkejut kalau sampai ke tahap tindak tanduk seseorang itu ditafsirkan mengikut kepartian dia. Yang nampak, tetapi sejauh mana benda ni dibongkar, disingkapkan. Engkau ni berbolak-balik, kau ni lalang. Perbuatan yang sama, tetapi kerana orangnya lain-lain. Kalau orang itu daripada kumpulan dia, parti dia, maka diberikan 1000 alasan untuk memaafkan dia. Dia tersilap, dia tak sengaja, dia terpaksa, dia ada keuzuran, ada maslahat. Tuan-tuan, dengar perkataan ni, ada maslahat. Dia buat tu sebab ada maslahat. Kau je tak faham. Ya, tu memang salah, tapi ada maslahat, terpaksa. Perbuatan yang sama, tetapi dilakukan oleh orang lain, dan ternyata orang itu bukan daripada parti dia, maka hampir kiamat nak ditegakkan ke atas orang itu. Mana dia boleh melakukan benda ni? Ini salah, ini tak betul. Orang ni sesat, diancam, dicela dan dipersalahkan sehabis-habis. Kenapa ada sikap yang berbeza? Tidak lain dan tidak bukan kerana sentimen perkauman atau kepartian. Sedangkan sepatutnya apa? Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Jangan kerana orang ini orang kita kena sayang dia walau apa pun. Dan orang ni lawan kita, maka kita kena benci dia walau apa pun. Kalau dia buat benda baik pun, kita benci juga, dan kita tafsirkan bahawa dia ni ada udang sebalik batu dan sebagainya. Dia sedekah ni bukan apa, nak tunjuk-tunjuk je untuk kamera je. Tapi kalau orang dia sedekah, Masya Allah, dia ni pemurah, dia ni bersikap dermawan. Tidak pernah sejak aku kenal dia melainkan dia dermawan. Puji melangit. Tapi kalau lawan, sedaya upaya perkecilkan, persalahkan dan hina, walaupun dia buat benda baik dan sebagainya.